Pengurusan kewangan masjid kini lebih mudah. Saksikan tutorial lengkap sistem perekodan kami. Layari pautan untuk video penuh. Sekiranya tuan-puan mempunyai keperluan untuk menambah kategori yang baru, kita boleh tekan kepada kewangan dan juga kategori. Sini adalah kategori asas yang telah pun dibuat. Sekiranya ada keperluan untuk menambah kategori yang baru, tuan-puan boleh menekan kategori dan menambah sama ada katakanlah kita buat KOE. Contoh pendapatan ataupun perbelanjaan. Sini adalah perbelanjaan, simpan sahaja. So, satu rekod yang baru akan dipaparkan dan sekiranya tuan-puan tidak ingin rekod ini ataupun kategori muncul dalam list perbelanjaan ataupun pendapatan, boleh disablekan sahaja melalui paparan di tepi. Dan langkah seterusnya adalah bagi melihat laporan kewangan. Tuan-puan boleh tekan kepada kewangan dan laporan kewangan. So, laporan kewangan akan memaparkan rekod berdasarkan tahun, berdasarkan bulan dan sebagainya. Sekiranya ada keperluan, tuan-puan boleh tekan untuk download ataupun print laporan kewangan seperti di layar.